Apakah yang sebenarnya Kitab Mormon tawarkan kepada kita? Halaman judulnya memberi jawapan sebelum kisah itu bermula. Ia bermula sebagai satu ringkasan, sebuah catatan suci tentang bangsa Nefi dan bangsa Laman, ditulis oleh tangan Mormon daripada kepingan-kepingan lama. Ia ditulis kepada bangsa Laman, satu sisa Bani Israel, dan juga kepada orang Yahudi serta bangsa-bangsa bukan Yahudi. Pesannya tidak kecil. Ia menjangkau seluruh bangsa. Catatan itu ditulis menurut perintah, dimeteraikan oleh Moroni, dan disembunyikan kepada Tuhan supaya ia tidak dimusnahkan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada sisa Bani Israel perkara-perkara besar yang telah Tuhan lakukan bagi nenek moyang mereka, dan bahawa perjanjiannya tidak dilupakan. Kemudian halaman judul itu memberikan kesaksian utamanya, untuk meyakinkan orang Yahudi dan bangsa-bangsa bukan Yahudi bahawa Yesus ialah Kristus, Tuhan yang kekal, yang menyatakan dirinya kepada semua bangsa. Halaman judul itu tidak menjanjikan catatan manusia yang sempurna. Ia meminta kita supaya tidak mengutuk hal-hal Tuhan kerana kesilapan manusia, tetapi datang tanpa noda di hadapan Kristus.